Assalamualaikum semua, apa khabar? Salam. Sihat tak hari ni? Sihat. Dah makan ke belum? Dah makan apa? Makan buah. Makan nasi, makan buah lagi. Roti. Makan roti. Okey, nampak tapi ada kat depan awak ni. Ini apa dia? Roti. Roti. Suka makan roti tak? Hari-hari makan roti ke sehari sekali? 2 hari sekali? Hari-hari. Hari-hari. Awak suka makan roti lah. Okey, yang ni apa dia? Kalau awak makan roti mesti awak tahu apa ni. Mentega kacang. Mentega kacang ataupun sapuan kah? Okey, yang ni apa? Spaghetti. Spaghetti. Semua makan spaghetti. Ya. Spaghetti apa yang awak suka makan? Bolognese. Bolognese. Awak? Carbonara. Carbonara. Awak? Carbonara juga. Okey, ini apa dia? Ini dalam mangkuk. Nasi, cikgu. Nasi. Semua orang makan nasi, betul tak? Hari-hari orang makan nasi. Makan dengan apa? Makan dengan lauk. Makan dengan lauk. Kari. Lauk kari, lauk kicap, lauk sambal, betul tak? Betul. Okey, yang ni apa dia? Keju. Keju, pernah makan? Tak Ya. pernah. Pernah makan, ada tak pernah makan. Awak tak suka makan ke awak suka makan keju? Tak pernah rasa, cikgu. Tak pernah rasa, tak suka. Kurang lah. Tak suka makan keju lah. Okay, bila terakhir awak makan keju ke atau awak makan nasi ni? Tadi. Okay. Kenapa kita makan makanan? Untuk dapat tenaga. Untuk dapat makan untuk dapatkan tenaga. Hari-hari makanan kita ambil tak? Ambil. Ambil sebab kita nak Tenaga. Kenapa lagi kita nak kena makan ambil makanan? Menjaga kesihatan tubuh. Menjaga kesihatan tubuh. Daripada makanan yang kita makan ni, dia akan membekalkan nutrien yang awak cakap nanti awak nak dapatkan tenaga, awak nak dapatkan kesihatan tubuh, betul tak? Betul. Okey. Nutrien saya cakap tidak. Nutrien terbahagi kepada berapa? Siapa tahu? Tahu. 3. Ada yang cakap 3, ada? 4. 4. Ada lagi siapa nak cakap lagi? 4. Semua jawapan tidak benar. Okey, nutrien terbahagi kepada 2. 2. Apa dia? Yang pertama makronutrien, yang kedua mikronutrien. Makro ni apa maksud dia? Banyak. Banyak, besar, utama dan asas. Kalau mikro, Kecil. kecil je. Maksudnya dia sampingan makro dan mikronutrien. Okey, untuk makronutrien, apa yang awak tahu apa yang ada dalam nutrien makanan untuk makro? Yang selalu awak dengar. Contoh tak tahu. Contoh tak tahu. Apa yang awak nampak kat depan? Karbohidrat. Karbohidrat. Lagi? Dan Lemak. ini adalah kumpulan makanan makronutrien. Tadi kita dah sebut makronutrien. Yang mikro apa dia? Mikro. Sikit. Keperluan pengambilan dia sikit. Apa dia? Saya bagi clue. Yang awak selalu makan sebagai sampingan apa dia? Vitamin dan mineral. Okey, untuk karbohidrat, makronutrien, apa contoh makanan yang awak boleh tengok kat depan? Roti, pasta, lagi? Nasi, Maggi, ubi. Yang ni yang awak sebut kat depan ni kebanyakannya adalah karbohidrat. Kalau protein awak ada dah daging, telur, ayam, ikan dan kacang. Kalau lemak pula? Minyak, mentega, yogurt, keju ni yang awak sebut ni. Keju dan avocado. Dalam avocado lemak kandungan lemak sehat yang tinggi. Jadi baik untuk buat pengambilan seharian. Kalau mikro ada vitamin dan juga mineral. Apa yang ada? Contoh cikgu ada kat sini kat depan. Vitamin antaranya buah-buahan. Ni berries. Ni orange. Ni apple. Pisang. Okey. Selain tu ada sayur-sayuran. Ada tomato, ada carrot,
ada timun. Ini lada Banggala ataupun bell pepper. Lada Banggala. Ini Brokoli. brokoli. Suka makan brokoli tak? Kenapa tak suka makan saya? Tak sedap. Sedap. Tak sedap. Tapi pengambilannya penting untuk seharian. Baru pengambilan awak lengkap. Okey, ini ada satu asing. Dua ni. Ini garam dan ini seafood. Tu garam. Mana? Ni garam dan ni seafood. Terima kasih sebab betulkan saya. Okey, garam dan seafood. Ni dalam kategori apa? Mineral. Mineral, betul. Kenapa awak cakap mineral? Sebab ada garam. Sebab ada garam dan kenapa ada garam dan seafood. Seafood selalunya pergi kat protein tapi kenapa tiba-tiba dalam mineral pula? Alamak, tak tahu. Tak tahu. Sebenarnya boleh dikategorikan dalam kalangan dalam grup ataupun kumpulan makanan protein. Tapi kandungan garam dalam seafood juga tinggi dan boleh diambil sebagai mineral. Okey, faham tak? Okey. Tadi cikgu dah terangkan pasal mikro dengan makronutrien. Awak dah faham, awak dah dengar karbohidrat, protein, lemak, mineral. Betul tak? Sekarang cikgu ada satu board game. Kat sini, awak boleh baca karbohidrat, nutrien, protein, vitamin dan fat. Okey, kat sini ada kumpulan makro dan mikro. Cikgu nak tanya. Makro tadi kumpulan makanan apa? Makro. Banyak. Kena banyak kan? Jadi dia besar. Pengambilan dia utama. Cikgu letak kat sini lah tengah. Okey. Yang kedua, mineral. Kumpulan makanan mikro. Sebab pengambilan dia sikit. Kalau protein? Makro. Okey. Kalau vitamin, cikgu bagi peluang untuk awak yang gerakkan. Vitamin? Makro atau mikro? Mikro je. Mikro, betul. Okey, yang terakhir fat ataupun lemak. Makro je. Makro. Makro lah. Ya ke? Macam mana ni kawan awak cakap makro je mikro? Mana yang betul? Awak rasa? Makro. Terdengar awak cerita takut je. Makro ke mikro? Makro je. Okey, kalau makro kegerakkan. Okey, betul. Makro dan mikro. Jadi kalau ada makro ada karbohidrat, protein dan lemak. Betul. Okey. Makro dan mikro. Tadi cikgu awak dah tahu jenis makanan, awak dah tahu kumpulan makro mikro, betul tak? Betul. Sekarang cikgu nak tanya. Apa kriteria ataupun fungsi karbohidrat, protein dan lemak? Dan vitamin dan juga mineral. Okey. Yang pertama, cikgu bagi protein. Bukan, salah. Tukar soalan. Okey, tadi kita dah belajar pasal mikro dan makronutrien, betul tak? Awak dah tahu karbohidrat, awak dah tahu protein, awak dah tahu lemak, vitamin dan juga mineral. Sekarang ni lepas kita dah tahu semua, saya nak tanya. Apa fungsi karbohidrat, protein, lemak, mineral dan juga vitamin? Okey, saya tanya, awak cuba jawab. Boleh? Boleh. Okey, yang pertama. Membekalkan tenaga yang diperlukan oleh tubuh. Saya. Okey, awak boleh jawab. Karbohidrat. Karbohidrat. Kenapa sebab karbohidrat? Sebab karbohidrat kita ambil banyak. Betul. Kita ambil banyak dan pengambilan dia adalah utama. Jadi bila utama dia membekalkan tenaga untuk badan. Betul tak? Betul. Bagus. Okey, seterusnya. Boleh dia membina sel tubuh. Saya. Membina sel tubuh. Okey, apa dia? Protein. Protein. Kenapa awak cakap protein? Sebab pengambilan dia yang banyak. Banyak juga dan dia terdiri daripada daging-daging. Betul tak? Betul. Betul. Okey. Bagus. Yang ketiga, membantu pembinaan tulang. Membantu pembinaan tulang. Okey, betul. Syazmi. Mineral. Awak pasti? Betul ke? Minta maaf tapi jawapan anak salah. Membantu pembinaan tulang adalah nutrien daripada
lemak. Daripada lemak. Lepas tu barulah boleh dia membantu pembinaan tulang. Okey, meningkatkan sistem pertahanan badan. Okey. Vitamin, betul. Dia dapat meningkatkan sistem pertahanan badan. Awak makan sayur sebab tu sayur penting. Tapi awak cakap awak tak suka kan tadi kan? Tak sedap. Tapi awak kena belajar ambil sayur-sayuran. Okey. Baik. Tadi kita dah belajar pasal makronutrien. Kita belajar pasal karbohidrat dan sebagainya. Sekarang ni, awak dah faham kan? Faham tak? Okey, sebut balik. Kalau makro ada apa? Makro ada karbohidrat, protein, lemak. Okey, kalau mikro ada apa? Mineral. Betul. Mineral. Betul, 2. Jadi ada 5 yang paling utama yang awak kena tahu. Okey, bila awak makan, awak perlukan tenaga. Tapi, cuba awak bayangkan, kalau awak kurang ambil pemakanan yang ni, protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan juga mineral, apa yang berlaku? Apa yang berlaku kat badan awak? Awak akan jadi semangat ke tak semangat? Tak ada tenaga. Pertumbuhan badan awak boleh jadi tinggi ke awak kasi pendek je? Pendek. Jadi tak normal. Jadi pemakanan seimbang perlu untuk tubuh badan. Okey, sekarang awak dah faham semua. Awak pernah dengar tak? Kalau kita kurang makan makanan seimbang, kita akan dapat penyakit macam kwashiorkor. Siapa pernah dengar? Tak pernah. Kalau cikgu ada gambar nanti cikgu tunjuk. Tapi kwashiorkor ni penyakit yang selalu ada yang kita boleh nampak dekat negara-negara yang kurang makanan, yang kurang zat. Perut jadi kembung, badan jadi cengkung. Tinggal tulang orang kata. Betul tak? Yang lain satu lagi, siapa pernah dengar pasal anoreksia? Tak pernah. Okey, awak boleh tengok dalam industri permodelan. Badan model dia jadi macam mana? Terlalu kurus. Perut dia tak kembung sangat tapi dia terlalu kurus sampai nampak tulang. Nutrien badan dia tak diserap ataupun tak dapat secara seimbang dan normal. Okey, betul. Okey.